sebuah pulau kecil yang terletak di Thailand iaitu Koh Hing Ham dihiasi dengan batu cantik berwarna hitam. Batu kerikil itu dianggap berharga bukanlah disebabkan ia bernilai dari segi keuangan, namun kerana masyarakat Thailand percaya ia dihasilkan oleh Tuhan Tarutua. Tarutua dikatakan telah meletakkan sumpahan kepada sesiapa sahaja yang membawa batu ini keluar dari pulau tersebut. Saban tahun, pejabat Taman Negara yang menguruskan pulau itu akan menerima banyak bungkusan dari seluruh dunia yang mengandungi batu kerikil hitam itu. Ini kerana kebanyakan para pengunjung yang mengambil batu kerikil hitam itu keluar dari pulau tersebut untuk dijadikan kenangan, dan mereka mendakwa diri mereka sering mengalami nasib yang malang.